supaya tak ada pengarah yang shock sendiri. Yes, itu. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni kita nak buat sikit review tentang sebuah filem terbaru di program, iaitu filem Martabat Misi Berdarah, sebuah filem arahan bersama Adrian Teh dan juga Zahiril Azim. Okay, filem ni kalau kau tengok title pun kau dah boleh agak dah dia parody kepada filem Malbat Misi Bakara. Dan obviously Adrian Teh memang selalu dia, ni kali keberapa tah dia parody filem dia sendiri kan. Sebelum aku pergi tengok filem Martabat Misi Berdarah ni, aku ada rasa macam satu persepsi dan satu doubt, okay, semasa aku tengok trailer dia. Sebab bila aku tengok trailer, lepas tu aku tengok poster dia, aku nampak macam lebih kurang macam cerita Tropic Thunder. Dia punya premise cerita tu, kalau aku tengok trailer lah. Sehinggalah aku tengok filem ni. Filem ini basically mengisahkan tentang 5 orang, okay, pelakon ekstra, okay, pelakon pembantu. Dia memang ekstra punya pelakon, yang sedang mengikuti satu penggambaran filem di sebuah pulau. Dan ni macam filem perang sebenarnya, okay? Dan diorang ni bercita-cita nak jadi macam this A-list punya pelakon, pelakon-pelakon popular, nak dapat layanan yang baik semua kan. Bercita-cita macam tu lah. In fact ada salah seorang yang dah jadi extra more than 10 years, okay? So apa yang terjadi semasa diorang menjadi extra untuk filem ni, banyak perkara yang berlaku lah. Dan salah satunya adalah terdapat sebuah macam ni lah, militan ataupun orang jahat yang berada di dalam hutan itu, yang hendak infiltrate diorang punya kawasan penggambaran ni. So bila aku, okay, that was basically it. Sebab apa yang sinopsis dia bagi tahu dan juga apa yang dalam trailer bagi tahu, itu je lah. But it's not technically. Bila aku cakap benda tu dan bila aku beritahu, aku macam ada satu doubt. Aku ada rasa macam, adakah filem ini macam cerita Tropic Thunder? Technically tak. Dia tak sama 100%. Okay, bila aku cerita macam tu, nampak macam sama, tapi tak. Sebab dia ada lain sikit. Dia bukan directly sama. First, dia bukan watak-watak utama. Diorang ni bukan pelakon popular. Diorang ni pelakon ekstra saja. So benda tu memang dah berlainan. Second of all, penglibatan orang jahat dalam filem ini memang sangat lebih bukan ekstra, lebih ketara berbanding filem Tropic Thunder. Tropic Thunder, villain dia berada di side yang lain dan memang betul-betul jahat. Tapi yang ni dia dia lain. Dia lain gila lah. Watak jahat dalam filem ni Amir Effendi, okay, sebagai Bro Safwan nama dia. Dan dalam filem ni ada banyak gila pelakon-pelakon, dan basically diorang ni semua geng-geng Adrian lah. Diorang semua ni pernah muncul dalam filem-filem Adrian Teh. Dan diorang banyak cameo dalam filem ni. Ada yang membawa watak sendiri, ada yang membawa watak orang lain. But here's the thing. Bila aku tengok list nama dia kan, nama-nama pelakon diorang ni bersepah tau. Dia contoh, Fad bawa watak nama Aidil, Zahiril bawa watak nama Nafis. Dia bersepah tau. Dia nama-nama diorang ni, diorang tukar-tukar di antara diorang. Okay, so apakah keistimewaan filem Martabat Misi Berdarah ni? Basically, filem ni lawak. And I had this enjoyment better than Keluang Man, honestly. Ni sejujurnya lah kau tanya aku. Aku lagi gelak, terbahak tengok cerita Martabat Misi Berdarah ni berbanding Keluang Man. But don't get me wrong. Hari tu aku review Keluang Man, memang aku suka Keluang Man. Korang kata aku bias. Ini pun tak adalah aku di-invite je untuk pergi tengok cerita Martabat ni. Tapi memang aku enjoy tengok filem ni. Tetapi just fair warning, macam cerita Keluang Man dulu, filem tu lawak dia untuk orang yang memahami nostalgia yang pada tahun 90-an, 2000. Tapi untuk filem Martabat ni, lawak-lawak dia adalah lawak dalam konteks orang industri. Sebab tujuan utama filem ni diadakan, aku boleh nampak obviously, adalah untuk mengangkat dan memberikan tribute kepada pelakon-pelakon ekstra dan juga kru-kru di sebalik tabir sebuah filem. Sebab dalam filem ini adalah untuk diorang. Memang ni lah, bagi tribute gila babi lah kat diorang kan. So, aku dapat rasa macam kalau aku tak tahu apa-apa tentang internal jokes di antara pelakon-pelakon ataupun kru belakang tabir semua tu, mungkin aku akan rasa lost sikit lah dalam filem ni. Dia sama perasaan bila kau tengok filem Keluang Man dan kau tak get the jokes, kau tak faham jokes, nostalgia semua tu kan. Sama juga filem Martabat ni, kau tak boleh nak faham certain jokes sebab kau tak tahu benda tu. Kau tak pernah tahu pun. Tapi dia ada juga jokes-jokes yang memang
kelakar bukan disebabkan internal punya jokes. Contoh benda-benda yang sangat ketara, contoh daripada filem-filem Adrian Tate sebelum ni. Yes, dia ada reference benda tu semua. Aku nak bagi pujian lah kepada 5 pelakon utama filem ni, iaitu Fat Boche. I was not expecting he can do good in this film sebab dia pelawak, dan aku pun jarang nampak dia berlakon dalam filem kan. Kemudian Zahir Lazim, obviously memang power berlakon. Shikin, Nafiz dan juga Elvina, ketiga-tiga ni memang ada peranan diorang masing-masing untuk menggerakkan jalan cerita ni. Okay? Kemudian kita ada Amir Effendi, obviously, Michael Ang, okay, semua power. Diorang semua, aku rasa macam diorang dah pergi ke set hanya untuk bersukaria. Like kau boleh nampak benda tu. Dia membuatkan aku rasa macam ini adalah filem yang kau akan enjoy kalau kau tahu. That was basically it. Selain daripada tu, dia punya ni, lawak jenaka dalam filem ni sangat-sangat punchline dia tu kena lah setiap kali. But let's get on with the things that I didn't really like, which is obviously climax. Dia ada fighting sequence pada penghujung filem tu. Dia sebenarnya momentum filem ni dia dah nice lah. Dia macam best gila babi semua kan. Cuma part terakhir je bila dia resolve everything tu, dia terlalu laju. Dan sebenarnya filem ni boleh saja kalau kau nak jadikan dia macam sejam 40 minit ke sejam 45 minit ke, tapi filem ni 2 jam. Dan dia sebab terlalu banyak sangat dia nak memfokuskan sebelum kejadian tersebut, sampaikan penghujung tu rasa macam rushing gila. Dan kau nak explain tu pun dan kau ingat semua orang boleh faham. So aku certain time aku macam bapak banyak benda nak kena hadam pada penghujung. That tier sikit je pada pertengahan, pada penghujung filem tu. Ada sikit benda tu yang dia punya transition tu terlalu laju, dan bagi aku macam messy sikit lah. Dia kalau kau tak fokus, memang kau tak faham kot. That's just it. But overall this is by far the best comedy film yang aku tengok by Adrian Tate dan bekerjasama dengan pengarah bersama dengan Zahir Lazim. This is by far the best comedy yang aku pernah tonton untuk tahun 2025 ni. Yes, aku boleh katakan tu. Lagi best daripada Klongman. Memang lawak dia lagi kau-kau. Dan dia lebih, tak tahu lah, aku rasa macam kalau aku penonton biasa, aku akan tak dapat beberapa jokes. Tapi generally, kalau kau pernah tengok filem-filem yang pelakon-pelakon ni semua pernah berlakon, aku rasa tak ada masalah. Memang kau akan faham. Cuma kalau kau, contohlah kau tak pernah tengok cerita tempatan ke, mana tahu kat luar sana yang tak pernah, yang jenis aku tengok cerita Hollywood je, aku tak tengok cerita tempatan. Mungkin ada orang yang macam tu. Kalau kau tengok filem ni, kau akan rasa macam lost sikit lah. Macam anyway, filem Martabat Misi Berdarah ni agak mengejutkan, sebab aku tak expect aku akan gelak kau tengok cerita ni. Sebab tengok trailer pun macam biasa, tak ada benda pun. Paling kelakar aku rasa kehadiran Daffy pun. Dan watak dia seorang je pula tu, nama dia Daffy, sebagai Daffy. Dia bukan, yang lain semua tukar-tukar nama, dia seorang yang nama Daffy. So watak Daffy pun best dalam filem ni. It just proves that Adrian mempunyai satu kekuatan yang dia boleh buat banyak jenis filem. Dia bukan saja boleh buat filem army, action, semua tu. Dia bukan saja boleh buat drama macam filem Gold semua tu, tapi dia boleh buat comedy juga, bekerjasama dengan Zahir Lazim. It's good. It's a good year for Malaysian movies. Do kerjasama lebih banyak. Okay, sebab aku rasa macam Blood Brothers itu, kerjasama di antara Syafiq Yusof dan juga Abilah Chandra berjaya membuatkan filem itu lebih utuh berbanding filem-filem Syafiq sebelum ni. Adrian Tate juga dapat dibantu oleh Zahir Lazim untuk Martabat ni. Aku rasa filem Malaysia ni perlu ada kerjasama yang supaya tak ada pengarah yang shot sendiri. Yes, itu yang aku perasan lah bila ada 2 kali filem aku tengok yang bekerjasama. Aku perasan dia tak banyak benda yang kau akan rasa macam shot sendiri. It's good. Please make some more movies yang ada 2 pengarah ke, bekerjasama ke apa ke. Let's do this. Do this kind of collaboration. Okay. Martabat Misi Berdarah, aku bagi rating sebanyak 55 bintang Infinity Stars. I love it. Aku nak tengok lagi sekali tengok cerita ni. Apa pandangan guys tentang filem Martabat Misi Berdarah ni? Kau boleh tinggalkan komen ke bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaflog yang datang. Thank you.